sifat mahmudah terpuji. Hindari sifat-sifat mazmumah. Dan sekarang ni kita kena banyak bersangka baik daripada sekarang. Oh, orang baik dapat. Bila tiba ni disyaratkan buat surat tawaran, kita tak dapat lagi. Mungkin insyaAllah ada hikmah nak tahun ni nak dapat. Tahun depan kita dapat. Mungkin tahun ini baru nak wujud, nak beralih musim. Musim panas masuk musim, mungkin tahun ni tak dapat pasal panas lagi. Tahun depan akan dapat masuk musim sejuk. Taklah panas sangat. Tuan-tuan yang lepas ni musim panas betul ni. Dia punya suhu dia cecak 40 lebih, hampir 50. Baru ni saya pergi pun dah masih lagi 40 lebih. Panas dia. Bayangkan kalau musim panas. Tapi kalau musim sejuk kan sedap sikit kan. Sedih sikit, tak panas sangat. Hikmah dia apa ni? Mungkin ada satu baiklah, ada hikmah. Kenapa Allah lambatkan kita pergi? Tindakan sifat mazmumah yang boleh merosakkan amanah-amanah. Mohon dan memberikan kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Kita nak begini, minta maaf kalau ada salah silap, supaya tidaklah dosa itu menjadi penghalang amanah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Dan digalakkan buat wasiat. Wasiat kat sini lebih kepada wasiat kepada ahli keluarga, anak-anak supaya berbuat baik. Itu maksud wasiat kat sini. Kerana kalau wasiat harta benda ni dia dah dimasukkan dan dibatalkan dengan turunnya ayat faraid. Jadi kalau nak buat wasiat untuk ahli keluarga, wasiat dalam hal-hal yang berupa kebaikan, kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita akan lakukan sebelum kita menaikkan ibadah ini. Jadi sekarang kita dah boleh buat ini. Okey, ini antara contoh sifat mahmudah terpuji yang dia terapkan dalam diri kita. Pertama sekali, banyakkan taubatan nasuh. Ingat Allah, bersifat amanah dalam amanah kita. Tingkatkan perasaan sabar dan juga syukur, ikhlas dan reda, rajin. Rasanya kena rajin, tak rajin duduk bilik je lah. Kan? Dia kena rajin apa? Rajin pergi masjid, rajin baca Quran, rajin tawaf. Benda-benda tu tak dapat kita buat kat sini. Rajin. Dia ada satu lagi rajin juga biasanya. Rajin tawaf kidal. Orang pergi tawaf dekat Bajulan, dia tawaf dekat kidal. Itu simpan. Bersifat kurang, sana banyakkan sedekah. Orang yang memerlukan kita bersedekah, sana banyak peluang kita bersedekah. Tak semua orang datang sana itu senang. Ramai orang yang susah. Tak semua orang yang ada kat sana tu dia dapat makan. Kita dapat makanan kat sana. Berjimat cermat, tidak boros, berlemah lembut dengan orang yang kat sana. Tidak berlaku kasar. Yalah, karena dah bersesak-sesak, kita rasa tak selesa, mula tangan nak nyinggung. Jadi tindakannya bertimbang rasa, bagi kemudahan pada orang, dan bersifat penyayang, pemaaf pada sesama jamaah kita, tolong-menolong, menepati janji dan juga masa kat sana. Kita melibatkan ramai pihak, dan bila melibatkan ramai pihak ni adalah ketetapan-ketetapan yang tentu dibuat dari sudut masa dan juga sebagainya. Kita cubalah untuk bersifat bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan dalam melaksanakan. Berjihad dan berdikari istiqamah. Istiqamah ni amalan yang kita buat tu dia adalah berterusan. Dia walaupun sikit tapi berterusan. Sentiasa bercakap benar, tidak ada dusta, dan sentiasa menjaga kebersihan. Ini amalan-amalan yang terpuji yang dilakukan. Ini baik di sini maupun di sini. Sifat tercela yang perlu kita jauhkan, bermula dari sini kita dah perlu tinggalkan daripada hari ini. Terlalu cintakan dunia, pentingkan diri sendiri, bersifat pemarah,
cabut dan sombong, riak, ujub. Ujub ni maknanya bangga diri, membazir, pembohong, bertelagak. Kat sana Allah dah sebut di dalam Al-Quran, wala jidala fil haji. Jangan bertelagak, jangan bertelagak masa menyediakan haji. Dari sini kita dah kena tatib kita. Mengumpat memang dilarang dalam Islam. Baik itu ada ayat yang mencela orang yang mengumpat dalam Al-Quran. Jauhkan perbuatan yang mengumpat, mencela atau maki, bersifat kelakut, kikir, pengotor, kasar dengki, khianat, perbuatan-perbuatan barat, berburuk sangka. Itu semua kita kena tindakan, tanamkan, latih diri kita mulai sekarang. Mudah-mudahan insya-Allah kita pergi ke sana nanti berbekalkan sifat-sifat yang mahmud. Juga jauhi amalan-amalan